dia mahir dalam hukum akal, tak semestinya. Dia dianggap ulama lah. Dia hafal Quran. Naib Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuaman mengatakan desas-desus yang mendakwa bahawa Presiden PAS iaitu Hadi Awang mahu berundur daripada jawatannya sebagai pimpinan tertinggi parti itu adalah palsu. Katanya, tidak pernah keluar pun daripada mulut Tok Guru yang menyatakan bahawa dirinya mahu menarik diri daripada jawatan sebagai Presiden PAS. Malahan, tambah Tuan Ibrahim, Hadi Awang masih diperlukan bukan hanya dari kalangan parti itu tetapi dunia Islam. Tambah ahli Parlimen Kebakaran itu, meskipun keadaan fizikal Hadi Awang dilihat uzur, tetapi apa yang PAS mahukan dari seorang pemimpin adalah akalnya serta pemikirannya juga. Macam mana ia nak cakap? Betul, itu adalah hak Tok Guru Presiden sendiri sekiranya mahu berundur ataupun tidak. Tetapi, apa salah sekiranya PAS memberi peluang dan ruang kepada ahli PAS yang muda dan bertenaga untuk memimpin parti itu? Atau adakah PAS sudah ketandusan pemimpin berkaliber untuk mengambil alih pucuk pimpinan parti tersebut? Tapi macam tak mungkin sebab pimpinan PAS sendiri yang cakap mereka ada golongan profesional dalam kalangan ahli mereka. Tetapi sayang 1000 kali sayang, golongan profesional seolah-olah dipandang sepi oleh geng-geng PAS. Ialah, ada dalam kalangan mereka mahukan Tok Guru kekal sebagai presiden dan ada juga yang mahukan PAS dipimpin oleh golongan profesional. Betul, bak kata Tuan Ibrahim Tuaman, apa yang diperlukan dari seorang pemimpin adalah akal dan pemikirannya. Tetapi, kalau dah tak sihat, boleh je jadi penasihat, tidak semestinya menjadi presiden. Sebab, menurut Mufti Wilayah, adalah satu tuntutan ke atas pemimpin untuk bekerja bagi merealisasikan visi dan misi politik mereka. Ini, dah kalau parlimen yang bersidang jarang-jarang tu pun Tok Guru jarang dapat hadir. Sedangkan, parlimen itulah tempat untuk ahli politik membawa suara-suara rakyat, permasalahan rakyat, cara untuk bantu rakyat. Dan kalau kawasan rakyat sendiri tak dapat nak bantu, bagaimana pula dengan kepimpinan parti? Sebab permusuhan kem antara penyokong kepimpinan ulama dan kepimpinan golongan profesional dalam PAS juga sudah memuncak meskipun pemilihan masih lagi belum berlangsung. Para pembangkang sebelum ini sering kali menyindir parti lain berikutan pemilihan jawatan tertinggi yang dikatakan penuh dengan kontroversi. Namun, sekarang apa yang diucapkan oleh para pembangkang kini berbalik kepada mereka sendiri. Apa yang telah jadi terhadap pemilihan parti itu yang dikatakan tidak bising, senyap, yang sederhana dan ikut tradisi parti. Bak kata Idris Ahmad.